Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami dalam perbincangan mengenai isu kesihatan mental dalam kalangan murid. Kesihatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang individu kerana ia mempengaruhi cara kita berfikir, berperasaan dan bertindak. Benar, Najwa. Kesihatan mental yang baik membolehkan seseorang murid belajar dengan berkesan, berinteraksi secara positif dengan rakan-rakan serta membuat keputusan yang rasional. Namun, jika kesihatan mental terganggu, murid akan menghadapi kesukaran dalam mengurus emosi dan keinginan. Oleh itu, pada hari ini, kami akan membincangkan secara mendalam tentang punca-punca, kesan serta langkah-langkah menangani isu kesihatan mental dalam kalangan murid. Perbincangan ini juga akan menyentuh peranan semua pihak dalam memastikan kesejahteraan mental sentiasa terpelihara. Baiklah, kita mulakan dengan punca-punca antara punca utama masalah kesihatan mental dalam kalangan murid, iaitu tekanan akademik. Beban kerja yang banyak, jadual padat dan harapan tinggi dari ibu bapa serta guru boleh menyebabkan murid berasa tertekan dan hilang semangat belajar. Saya bersetuju dengan Najwa. Selain itu, masalah keluarga juga merupakan faktor yang memberi kesan besar terhadap emosi murid. Sebagai contoh, konflik rumah tangga, perceraian ibu bapa atau masalah kewangan menyebabkan murid merasa tidak tenang dan sukar menumpukan perhatian di sekolah. Faktor lain ialah pengaruh media sosial. Kecenderungan murid membandingkan diri dengan orang lain di media sosial boleh menimbulkan rasa rendah diri dan tidak berpuas hati dengan diri sendiri. Lebih membimbangkan apabila berlaku buli cyber yang boleh menjejaskan harga diri dan kestabilan emosi seseorang murid. Selain itu, kurangnya sokongan emosi daripada keluarga, guru dan rakan-rakan juga boleh menyebabkan murid menyimpan tekanan tanpa tempat untuk meluahkan perasaan. Keadaan ini jika berterusan boleh menjejaskan kesejahteraan mental mereka. Tidak kurang juga faktor gaya hidup tidak sihat seperti kurang tidur, kurangan aktiviti fizikal dan pemakanan tidak seimbang. Semua ini boleh mempengaruhi tahap tenaga, emosi serta tumpuan murid di sekolah. Najwa, kau nampak kurang hari ini. Kenapa ini? Kau tidak. Aku pun selalu nampak kau selalu menyendiri je. Tahu tak apa? Kerja di sekolah makin banyak, peperiksaan pun dah dekat. Bapa aku semua harapkan aku dapat A. Tapi aku tak dapat sampai harapan mereka je. Aku faham. Tapi jangan sampai tekanan tu buat kau susah tidur dan burung. Kau sempat makan tak? Kadang-kadang aku tak sampai, aku selalu siap kebekasan. Alhamdulillah, aku selalu membandingkan diri aku dengan orang lain. Aku fikir orang lain lebih bagus daripada aku. Juga. Semua orang ada perjalanan masing-masing. Tekanan akademik dan media sosial memang boleh ganggu emosi dalam tak kawan. Aku rasa kau pernah jumpa kau selesai sekolah. Kenapa tu? Najwa, saya terdengar kamu berbual tadi. Jangan risau, kamu tidak bersorangan. Tekanan akademik dan pengaruh sosial memang punca utama gangguan mental dalam kalangan murid. Tapi tak apa,
ada cara mengatasinya. Jom jumpa saya dekat bilik kaunseling nanti, ya? Baik, cikgu. Setelah kita mengetahui punca-puncanya, mari kita lihat pula pada kesannya. Masalah kesihatan mental boleh memberi pelbagai kesan negatif terhadap murid. Antara kesan utama ialah penurunan prestasi akademik. Murid yang tertekan sukar memberi tumpuan semasa pembelajaran dan hilang minat terhadap pelajaran. Selain itu, mereka juga mula menjadi murung, mudah marah dan hilang keyakinan diri. Keadaan ini boleh menjejaskan hubungan dengan guru serta rakan-rakan sebaya. Benar. Dalam situasi yang lebih serius, murid mungkin mengasingkan diri daripada orang lain, enggan datang ke sekolah dan mengalami kebimbangan yang melampau. Ada juga kes yang melibatkan murid mengambil tindakan berbahaya terhadap diri sendiri akibat tekanan yang tidak tertanggung. Kesan ini bukan sahaja menjejaskan diri murid, tetapi juga suasana pembelajaran secara keseluruhan. Sekolah yang mempunyai ramai murid tertekan akan berdepan cabaran dalam membentuk persekitaran yang positif dan kondusif. Baik, kumpulan Najwa, sila bentangkan hasil kerja kamu ke depannya. Saya tak sempat siapkan dah, cikgu. Tak apa, Aina. Kita boleh bentang sama-sama. Maaf, Afiq. Tapi saya tak boleh. Saya penat sangat. Tak apa Najwa, kamu boleh berehat dulu. Najwa. Najwa, kau dah sampai tahap ni. Kau kena dapatkan bantuan betul-betul. Tekanan emosi ni boleh mengganggu pelajaran kita dan hubungan kita dengan orang lain. Aku tahu, Afiq. Tapi aku rasa macam gagal dalam semua hal. Aku hilang semangat. Najwa, rasa letih dan hilang semangat itu tanda kamu perlukan sokongan dan rehat yang cukup. Masalah kesihatan mental boleh mengganggu emosi dan prestasi kamu nanti. Tapi tak apa, nanti ada cara yang betul untuk mengatasinya. Untuk menangani masalah ini, pelbagai langkah boleh diambil. Pertama, sekolah perlu memperkukuhkan peranan bimbingan dan kaunseling. Kaunselor sekolah hendaklah menjadi individu yang mesra, mudah didekati dan mampu memberikan panduan serta sokongan kepada murid yang memerlukan. Selain itu, pihak sekolah boleh menganjurkan program kesedaran kesihatan mental seperti ceramah motivasi, bengkel pengurusan stres dan aktiviti yang memupuk keseimbangan emosi. Program seperti ini dapat membantu murid memahami cara yang betul untuk mengurus tekanan. Murid juga harus diberi peluang untuk mengimbangi masa antara akademik dan aktiviti kurikulum. Aktiviti luar meja belajar seperti bersukan atau menyertai kelab dapat membantu mengurangkan tekanan serta meningkatkan keyakinan diri. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mewujudkan ruang kesejahteraan atau wellness corner untuk memberi ruang kepada murid berehat dan menenangkan fikiran mereka. Langkah lain ialah mengawal penggunaan media sosial dengan berhemah. Murid perlu dididik untuk menggunakan media sosial secara positif dan tidak terpengaruh dengan perkara yang boleh menjejaskan emosi. Akhir sekali, komunikasi terbuka antara murid, ibu bapa dan guru perlu dipupuk. Apabila murid berasa selesa untuk meluahkan perasaan, masalah dapat dikesan lebih awal dan ditangani dengan lebih biasa. Baik Najwa, hari ini kita akan belajar cara menguruskan tekanan yang betul. Jadi, pertama, kita perlulah menguruskan jadual kita dengan waktu rehat kita. Jangan terlalu menekankan diri.
Ya, cikgu. Saya sedar saya terlampau kuat belajar sampai lupa akan diri sendiri. Bagus kamu sedar. Jadi kedua, kamu perlu amalkan gaya hidup sihat seperti tidur yang cukup dan makan teratur dan luangkan masa untuk bersenam. Betul cakap cikgu tu. Aku pun selalu berjogging lepas habis kelas. Bila berpeluh, aku rasa lega dan tenang. Bagus Hafiz. Selain itu, penting untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Dengan pendam, sekolah juga akan adakan program kesedaran mental bulan depan. Ada ceramah, ada wellness corner untuk murid berehat. Terima kasih cikgu. Saya rasa lebih lega berkongsi. InsyaAllah saya akan urus masa saya dengan lebih baik. Dalam menangani isu ini, semua pihak memainkan peranan penting. Guru peka terhadap perubahan tingkah laku murid dan memberi sokongan moral apabila diperlukan. Ibu bapa pula harus memberikan perhatian dan masa yang berkualiti kepada anak-anak. Mereka perlu mendengar dan memahami perasaan anak tanpa terlalu menekan atau mengukur. Rakan sebaya juga berperanan besar. Murid hendaklah saling menyokong antara satu sama lain untuk mengelakkan perbuatan mengejek dan membantu rakan yang menghadapi tekanan. Pihak sekolah juga perlu mewujudkan persekitaran yang selamat, positif dan inklusif agar setiap murid berasa diterima serta dihargai. Akhir sekali, kerajaan dan badan bukan kerajaan iaitu NGO boleh melaksanakan kempen kesedaran, menyediakan talangan bantuan serta menggalakkan masyarakat memberi perhatian terhadap isu kesihatan mental murid. Kesimpulannya, kesihatan mental murid merupakan aspek yang penting yang perlu dipelihara oleh semua pihak. Tanpa kesihatan mental yang baik, kecemerlangan akademik dan sosial sukar untuk dicapai. Murid yang sejahtera dari segi mental akan lebih bersemangat untuk belajar, berfikir secara positif dan mampu mengurus cabaran hidup dengan matang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memupuk kesedaran, memberi sokongan dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sihat serta harmoni. Kesihatan mental murid adalah tanggungjawab bersama.